sempat melihat arwah terkena tembakan kan. Jadi tak boleh buat apa, saya maklum kepada pegawai saya, arwah Saja Sabarudin dah tiada kan. Masa dia kena tembak tu, saya perasan apa dia punya tangan dia macam nyawa tak akhir tu kan, macam apa, nak habis umur tu kan, menggigil-gigil tangan dia tu macam tu. Saya rasa dah terkaku macam tu, memang arwah dah kena tembak lah. Tapi kita orang masih fokus pada pertempuran lagi kan. Masa tu saya tak tahu lagi ada yang terkorban. Cuma kami dengar dalam walkie-talkie dia orang cakap ada cedera lah. Kami tak tahu daripada pihak 69 ke daripada PJA, kami tak tahu. Cuma dia cakap